Cuba imagine kan, anak kita, kadang kita tahu anak kita memerlukan sesuatu. Dia perlukan benda sesuatu daripada kita. Dan anak kita itu, dia minta, tapi dia just cakap sekali je, ayah, saya perlu benda ni. Lepas tu, dia tak cakap dah. Dia tak dah jumpa kita lagi. As compare dengan seorang lagi anak, yang kita tahu dia perlu sesuatu, dia datang dengan kita dengan baik-baik. Ayah, saya sayang ayah. Saya perlu benda ni lah, cikgu suruh beli. Kejap-kejap dia ingatkan balik, ayah, ni kena beli ni, nanti cikgu bising. Kadang-kadang dia cerita pula, benda ni perlu sebab ni. Dan kejap-kejap dia explain. Besok, kadang-kadang dia tahu, okay, mungkin hari gaji kita berapa bulan kan. Sebelum hari gaji tu dia remind. Balik tu dia ingatkan lagi. So banyak kali dia bagi tahu dan dia tunjukkan, okay, kenapa dia perlu benda ni, sebab cikgu suruh macam ni dan apa benda dia nak buat dengan benda yang dia perlukan daripada kita tu. Anak yang mana yang kita rasa mungkin lebih senang untuk kita tunaikan permintaan tu? Anak yang minta dengan baik dan banyak kali, ataupun anak yang minta sekali dan tinggalkan macam tu? Yang mana yang kita lagi senang nak bagi? So, macam tu jugalah kita dengan Allah. Allah tahu apa yang kita perlukan. Allah dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi Allah nak kita minta daripada dia. Sebab Allah mujibus sa'ilin. Allah yang menjawab permintaan kita. Allah dia suka kita minta daripada dia. So, jangan berhenti minta daripada Allah. Jangan kita mengharapkan Tok Imam berdoa dan kita aminkan sahaja. Biar kita yang doa daripada hati kita dan doa dengan berulang. Ya Allah, aku dalam keadaan yang susah. Aku dalam keadaan yang buntu, ya Allah. Maka bantulah aku. Bantulah aku dari segi ini dan ini. Aku perlukan ini, ya Allah. Aku perlukan ini, ya Allah. Aku perlukan ini, ya Allah. Bantulah aku. Aku buntu, aku susah. Aku tak nampak jalan lain, ya Allah, melainkan jalan yang Engkau tunjukkan. Maka tunjukkanlah aku jalan. So, kita kena berdoa banyak kali. Mungkin doa kita belum tercapai sebab mungkin kita belum cukup berdoa. Mungkin kita belum betul-betul cukup bersungguh dalam berdoa. Dan doa, angkat tangan, doa dengan baik. Mungkin bila kita berdoa tu kita tidak betul-betul bersiap untuk berdoa. Mungkin kita perlu ambil wuduk, duduk di surau, di masjid, di rumah Allah, kan, dalam solat. Mungkin kita kena perbaiki cara kita berdoa, kekerapan kita berdoa. Doa. Masa qiyam kita berdoa, masa rukuk kita berdoa, masa sujud kita berdoa, selepas salam pun kita berdoa.